Pagi ni kita baca ayat 37 dan ayat nombor 38. Kalau ada waktu yang berbaki, kita sambung terus ayat nombor 39. Okay. Ketiga-tiga ayat ini adalah ayat yang Allah membuat kesimpulan daripada ucapan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam yang 10 perkara itu. Kalau masih ingat, bermula dari ayat nombor 30, daripada kisah ibunya dukung Nabi Isa ketika masih bayi, yang Nabi Allah Isa telah mengatakan kepada kaumnya bahawa beliau, baginda alaihi salam, adalah seorang hamba kepada Allah. Kemudian kita telah jumpa ayat sebelum ni mengatakan Nabi Allah Isa telah memerintahkan Bani Israel supaya menyembah Allah yang esa, Tuhannya dan Tuhan mereka adalah Allah. Apakah reaksi orang-orang Bani Israel pada zaman itu, dan apa juga reaksi orang-orang yang datang selepas itu di kalangan Ahlul Kitab? Ayat 37, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. Okay, mari kita lihat terjemahan ayat. Maka semua Al-Ahzab, iaitu golongan daripada kaumnya. Golongan di sini Al-Ahzab adalah merujuk Ahlul Kitab. Mereka berselisih faham antara mereka. Maknanya Ahlul Kitab ni mereka berbeza pandangan tentang siapa itu Nabi Allah Isa, apa kedudukan dia. Okay, nanti kita akan sebut beberapa perbezaan pendapat mereka tentang Nabi Allah Isa. Maka kecelakaanlah, fawailun, maka celakalah, binasalah bagi orang yang kafir. Maknanya dalam pendapat itu ada yang menjadi kafir. Allah kata mereka yang kafir itu, mereka akan mendapat kecelakaan bila pada waktu menyaksikan hari yang sangat besar. Hari yang sangat besar itu adalah merujuk hari kiamat. Okay. Kalau kita rujuk dalam tafsir Pimpinan Rahman, Almarhum Syekh Abdullah bin Muhammad Basmai menjelaskan bahawasanya meskipun telah dijelaskan pada ayat-ayat yang sebelum ni, kena lihat balik ayat nombor yang sebelum ini 36 sampai ayat nombor 30, telah dijelaskan bahawa Nabi Allah Isa alaihi salam adalah hamba Allah, adalah pesuruh Allah. Dah jelas dah maklumat tu. Tetapi kaum Yahudi ni, salah satu ahli kitab, mereka berselisihan berkenaannya. Sebahagian besar daripada orang Yahudi di kalangan Bani Israel, mereka enggan beriman kepada Nabi Allah Isa. Mereka tak boleh terima Isa ini adalah utusan Allah. Bahkan mereka telah menuduh Isa itu adalah anak zina. Sebahagian lagi di kalangan mereka itu menjadi pengikut Nabi Allah Isa dan mereka dikenali sebagai kaum Nasrani. Tetapi kaum Nasrani ini pula, mereka kemudiannya beriman kepadanya secara sesat dan mereka berpecah pula
kepada beberapa golongan. Ada yang menyifatkannya Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Ada di kalangan Nasrani yang menyifatkan Nabi Isa alaihi salam itu salah satu daripada 3 Tuhan. Semua itu telah menjadi kufur dan syirik belaka. Dalam pada itu ada segolongan Nasrani pada zaman itu yang mereka percaya bahawa Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan pesuruh Allah. Golongan inilah yang benar dan sesuai dengan i'tiqad dan ajaran Islam. Daripada kupasan pendek dalam tafsir Pimpinan Rahman tu, dapatlah kita keluarkan maklumat seperti ini, dan saya akan sebutkan ayat-ayat sokongan bagi setiap pendapat-pendapat itu. Yang pertama tadi, orang Yahudi di kalangan Bani Israel, mereka mengatakan Nabi Isa ni adalah anak zina. Mereka tak boleh terima hakikat seorang perempuan tanpa suami boleh melahirkan anak. Maka mereka berpegang kepada pendirian itu. Yang nombor 1 ni, ayat rujukan dia boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat 156, muka surat 103. Kita dah pernah baca ayat ni sebelum ini. Boleh tengok sepintas lalu. Kemudian di kalangan orang Nasrani pun terpecah kepada beberapa kumpulan. Ada yang mengatakan Isa ini adalah anak Allah. Na'udzubillah. Ini seperti mana dalam surah yang ke-9 ayat 30, iaitu surah Taubah. Mereka mengatakan waqalatin nasara al-masih ibnullah. Ada segolongan dalam kumpulan Nasrani pula mengatakan Nabi Isa itu sendiri adalah Allah. Na'udzubillah. Ini berdasarkan surah yang kelima Al-Ma'idah ayat 72. Mereka mengatakan qalu innallahu huwal masih ibnullah. Dan ada segolongan di kalangan orang Nasrani itu juga yang berpegang bahawa Nabi Isa itu adalah salah satu daripada Tuhan selain Allah. Ini yang konsep apa? Salah satu daripada 3 Tuhan. Ini kita boleh rujuk fakta ini dalam surah Al-Ma'idah ayat 73. Qalu innallaha thalithu thalatha. Dan ada sebahagian kecil di kalangan ahlul kitab, dan inilah yang benar, mereka mengatakan Nabi Isa itu adalah pesuruh Allah dan dia adalah kalimah kun fayakun dari Allah Azza wa Jalla. Kita boleh lihat fakta ini dalam surah An-Nisa ayat 171. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Ini beberapa contoh Al-Ahzab tadi. Kan Allah kata lepas tu fawailun, celakalah apabila mereka menjadi kafir. Dalam banyak-banyak kumpulan tadi tu, siapa yang jadi kafir? 4 yang pertama tadi. Yang keempat-empat perkara golongan ni semua Allah telah isytiharkan mereka telah menjadi kafir. Dan yang kelima sahaja, merekalah adalah orang yang sebenar-benar beriman. Sebab itu potongan ayat dia berbunyi fawailul lilladzina kafaru, maka celakalah bagi orang yang kafir yang berselisih. Yang pendapat 1, 2, 3, 4 tadi, apabila mereka menyaksikan hari yang besar, iaitu hari kiamat. Al-Imam Ibn Katsir
ketika mengulaskan potongan ayat yang terakhir ni, beliau mengatakan ini merupakan hukuman dan ancaman yang sangat keras bagi Allah. Sebab apa? Sebab wailun tu adalah datangnya dari Allah. Allah sendiri yang mendoakan kecelakaan. Ni maknanya ancaman yang sangat keras ni bagi orang yang berdusta atas nama Allah, menuduh Allah memiliki anak. Kenapa Allah tak binasakan mereka masa dekat dunia juga? Kerana Allah menunda hukuman itu sampailah datangnya hari kiamat. Allah bagi peluang untuk mereka, tapi mereka tidak ubah-ubah. Okey. Untuk perkara yang berikutnya yang kita sokong ambil satu hadis. Ini adalah kumpulan yang mengatakan Isa itu adalah pesuruh Allah, hamba Allah, kalimah Allah kun fayakun tu. Siapa yang berpegang kepada i'tiqad itu, maka dia akan masuk syurga. Berdasarkan hadis ini, sabda Nabi SAW, man syahida, siapa yang bersaksi alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang mengatakan bahawa tidak ada ilah, Tuhan yang layak disembah selain Allah, tiada sekutu baginya. Lepas tu dia kata wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia pula bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dia juga bersaksi bahawa wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Dia juga bersaksi bahawa Isa itu adalah hamba Allah. Dia bersaksi Isa itu adalah utusan Allah, iaitu kalimahnya yang disampaikan kepada Maryam. Dan dia bersaksi bahawa Nabi Isa itu adalah roh yang diciptakan daripada Allah. Dia bersaksi bahawa syurga itu benar. Dia bersaksi bahawa neraka itu benar. Maka sabda Nabi SAW, nescaya Allah akan memasukkan orang itu ke dalam syurga dengan perbuatan yang telah dikerjakan dia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi moga-moga kita menjadi kumpulan yang seperti mana di dalam hadis ini. Baik, kita lanjutkan ayat 38. Kumpulan-kumpulan yang telah menjadi kafir tu, di hari akhirat, hari yang mereka menyaksikan hari yang besar tu, apa jadi kepada mereka? Allah mengatakan asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakin adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalim mubin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan situasi di hari akhirat. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Maksud dia apa? Maksud dia, masa di hari akhirat baru mereka nak menjadi beriman. Barulah mereka seolah-olah kata, untuk faham ayat ni kita gunakan ayat dalam surah Sajadah, ayat nombor 12. Yang mana dalam surah Sajadah Allah mengatakan walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wasmi'na. Waktu orang-orang yang berdosa ini, ketika mana di hari akhirat mereka menjadi seorang yang hina dina, mereka tundukkan kepala dia di hadapan Tuhan sambil mereka merayu, wahai Tuhan kami, kami sekarang telah melihat,
kami sekarang telah mendengar. Maknanya Allah Ta'ala nak cerita ayat 38 tadi ni, maka ketika itu barulah orang-orang yang kafir tu, yang Yahudi tadi, yang Nasrani tadi, yang menjadi kafir tadi, mereka akan menjadi insaf. Barulah mereka nak mengaku hakikat yang sebenarnya Isa itu apa. Sampaikan mereka baru nak kata apa? Sekarang baru kami tahu, baru kami nak mengaku. Itu yang Allah kata, Allah kata alangkah terangnya pendengaran dan penglihatan mereka. Tetapi kata Allah, orang yang zalim pada hari ini berada dalam kesesatan yang nyata. Okey, mula-mula Allah cerita kalau mereka tak ubah i'tiqad tu, mereka masih percaya dengan ucapan-ucapan yang kufur itu, Allah Ta'ala kata apa? Mereka akan berada menjadi seperti ayat 12 surah As-Sajdah, sampaikan mereka akan minta kepada Allah apa? Hidup kembali dekat dunia sebab mereka nak buat amal-amal yang soleh. Tapi pada hakikatnya dekat dunia mereka buat apa? Itu yang Allah Ta'ala kata apa? Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Okey, apa maksud sesat yang nyata? Jadi mari kita lihat satu tafsiran ringkas dalam tafsir Al-Munir. InsyaAllah boleh faham tafsiran ini. Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ketika mentafsir ayat 38, beliau mengatakan orang kafir dia tahu kebenaran ketika mana mereka berada di hari akhirat. Baru mereka tahu pihak mana yang benar. Sedangkan ketika dekat dunia, mereka berada dalam keadaan seolah-olah mereka ini pekak. Mereka bisu. Mereka buta dari kebenaran. Maksud dia apa? Ketika dekat dunia, mereka tak nak apa? Tak nak kaji. Tak nak dengar pendapat yang benar, cerita yang benar, perkataan yang benar tentang Nabi Isa. Seolah-olahnya mereka tak nampak mukjizat Nabi Isa itu. Ketika di dunia mereka diminta supaya ikut hidayah, ikut petunjuk yang benar, tapi mereka tak nak buat. Namun bila mereka nak buat, mereka nak menjadi seorang yang taat, nak mula beriman di saat hari ketika itu, kalau baru nak mengaku menjadi taat sudah tidak lagi berguna. Bahkan mereka berangan-angan nak kembali ke dunia untuk menebus semula kesalahan mereka. Itulah yang Allah nak sampaikan pada ayat nombor 38. Jadi kita orang yang beriman, yang berpegang sampailah kita mati, mesti kita kena menyaksikan bahawa Isa itu adalah hamba Allah, pesuruh Allah, kalimah yang Allah jadikan, iaitu kalimah kun fayakun, dan Nabi Allah Isa itu adalah ruh yang Allah ciptakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Isa itu seperti mana yang didakwa oleh orang Yahudi ataupun orang Nasrani yang kafir. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan rahmat kepada kita, dan insya-Allah kita akan tamatkan perbincangan tentang kisah Nabi Allah Isa alaihi salam pada ayat 39 dan juga ayat nombor 40 pada hari yang berikutnya, hari Jumaat. Dan minggu yang berikutnya pula kita akan masuk kisah cerita seorang Rasul, iaitu Nabi Allah Ibrahim pada hari Isnin yang akan datang, insya-Allah.